أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama kita ucap syukur ke hadratillah dengan ucapan yang tidak terhingga banyaknya, dengan limpah rahmat kurnia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat milik iman dan juga Islam yang ada pada diri kita hari ini. Dalam muka surat 35, iaitulah bab yang ketiga, menyatakan marah. Menyatakan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, ketahuilah olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan. Sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan, kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir. Anggota yang zahir iaitulah anggota tangan memukul, anggota lidah memaki-maki, membunuh, dan di dalam hati menyebabkan di dalam hati itu akan ada dendam, dengki, dan juga sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya, dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat, dan mencita-cita atas membuka rahsianya, dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Jadi hak dia rakyat sini, musannif rakyat, di antara menyebabkan marah tu boleh jadi dengan kemarahan tu dia boleh kata orang, boleh maki orang, boleh redik orang, dan siapa perekat boleh membunuh, dan dalam hati pula akan ada dendam yang tidak kesudahan, dan ada deki dalam hati seorang manusia, kerana punca mari daripada sifat marah. Mari mana buat marah sebenarnya, tuan-tuan semua? Mari mana wujud marah? Yang marah ni, marah yang membawa kepada haram, membawa kepada binasa diri. Bukan semuanya marah ni jatuh ke binasa, jatuh ke haram pada ajaran agama. Sebab ada marah yang tidak, marah yang kena, yang bersesuaian dengan keadaan. Nampak? Marah yang bersesuaian dengan keadaan. Sebabnya marah tu sifat semula jadi. Bukan kata sifat hak mari ke dia dak. Sifat wujud semula jadi dah Allah Taala buat. Nombor. Tak? Wujudnya sifat marah. Apa-apa tak suruh jadi marah tu. Bukan tak suruh jadi marah. Yang marah-marah yang siapa sekat melapau. Siapa perekat melapar, dia tak boleh nak kawal diri. Itu dia kena pelihara, kena jaga marah. Marah ni kita tak boleh nak buat. Sebab dalam diri kita ni Allah Taala buat dengan empat unsur, empat kejadian. Mana?
kejadian mari daripada tanah, air dan api dan juga angin. 4 kejadian unsur atas manusia. Marah tu mari daripada kejadian api. Hak ada dalam unsur diri kita, tubuh kita. Nampak? Unsur tubuh kita. Dijadikan asal darah ni mari daripada api. Darah kita ni api. Dan kulit kita ni asal mari daripada tanah. Dijadikan lagu tu. Dan orang-orang saraf kita ni mari daripada air. Dan juga lemak-lemak kita mari daripada angin. Tu kejadian dia. Jadi wujud dah sifat marah tu ada dah wujud dalam diri masing-masing. Kerana mari daripada api. Sebab itulah api tu dia panas, kepanasan, kemarahan. Orang kata ni tak boleh tu, kecek sikit-sikit naik darah lalu, dia kata naik darah tu panas, marah dah tu, merah putih mata. Tak. Tu nampak wujud dah situ sifat. Boleh ke tak kita buat? Tak boleh buat. Kerana apa? Kerana marah-marah kita taruh untuk apa? Untuk kebaikan. Bila orang buat maksiat, orang buat kemungkaran, kita nak marah. Jangan tak marah. Kalau main senyum sama tu bukan dia tu. Tak ada sifat nak marah. Bila sebut kata nak marah, maka kita pun bertindak dengan kemampuan yang kita ada. Kita cegah dengan tangan. Nabi kata kalau tak boleh cegah dengan tangan, mencegah dengan lidah. Royak je, nasihat je. Kalau tak boleh juga dengan lidah, cegah dengan hati. Duk dia dalam hati, marah. Tak, nak buat takut orang takut orang marah. Tak, takut orang marah. Tak boleh. Itu maknanya zalika ad'aful iman. Nabi kata itulah selemah-lemah iman. Marah. Kita kena buat tobik sifat marah ni. Marah ke orang kafir. Napa? Dia menghina Islam, dia hina siapa perekat Nabi perang. Napa? Jangan pula buat tobik marah benda yang tidak sepatut. Benda yang tidak sepatut akan jatuh kepada binasa diri. Sifat siapa melampaui. Tak, bini buat silap sikit ngaping atas muka lalu. Marah. Tak. Jangan. Pas kena jenis bini pula backing pada tok laki dia. Backing pada tok laki dia. Salah beli barang, salah sikit sudah. Ngamaki hamu macam-macam. Tak, muju tak naik tangan atas muka. Lari tok laki dia. Misalnya. Ada juga lagu tu pun. Tu marah tu siapa mereka melampaui. Jatuh kepada kebinasaan. Dan kebinasaan ni boleh jadi siapa mereka katok pukul orang. Dia kata dia. Siapa mereka memaki-maki kamu. Siapa mereka boleh bunuh orang. Bunuh kerana marah, kerana dendam. Itu siapa mereka melampaui. Dan dalam hati pula kata dia ada dendam pula. Dendam. Deki. Dan suka orang yang kena bala. Dia nak marah doa kan, jadi suka dia. Puk tangan orang kena bala. Nah itu. Kalau orang dapat kebaikan, dapat senang, dapat nikmat, dia pula jadi suka, dia pula jadi sedih. Jadi salah habah. Gi mari salah habah. Kerana tak boleh nak luah. Nak kemarahan dia tu tak boleh nak bertindak, tak boleh luah. Siapa gitu orang ni. Tu orang panggil melampaui. Dan bermula kata dia, dan bermula memecahkan akan bersangat temarah tu
memecahkan dalam kitab ni, kitab muka kitab dia balik bahasa nak memecahkan ke mana, maknanya bermula kita nak memelihara ataupun mula kita nak jauhkan akan bersangat marah. Dah setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Setengah daripada sesuatu perkara yang amat penting lah kita dalam kita nak lalui jalan-jalan kebaikan, jalan agama Allah ni. Dan bermula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ati innamasyadid allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang berertinya tiada ada yang sangat kuat itu. Tak ada yang paling kuat, dia kata Rasul, yang tiada yang tiada merebahkan dia oleh beberapa lelaki. Hanya sahaja yang sangat kuat tu itu yang memilik ia akan dirinya pada ketika marah. Kata Nabi kata orang yang kuat tu bukanlah sebenarnya orang yang boleh menjatuhkan kalau belawai kat, kalau gocoh kat, boleh jatuhkan 3 orang sekali. 3 lah besar dia boleh perebuh lagi. Kuat lah tu dia ni. Rasa kuat. Sebenarnya orang yang kuat kata Nabi yang milik pada diri dia, boleh menahan ketika mana diri dia, menahan dirinya daripada umpamanya memaki dan memukul pada ketika yang marah. Ketika mana dia naik darah tu, naik mari seriak bulu roma, deguk dia jatuh dia dah. Ketika tu mari perasaan nak marah. Kerana mungkin dia di apa ni, di air, dihina ke macam-macam. Misal kata orang kecek dengan kita, kecek cara sakit hati, kita mari bahasa nak marah, tersirak darah naik. Kalau tidak orang ramai, kalau sore sama sore kan makan napa dah ni. Tapi ketika nak marah tu, dia boleh menahan diri dia daripada bertindak. Kalau sama sore jadi dia tahan diri dia daripada naik tangi atas muka. Nampak? Lagu tu sebenarnya. Jadi orang ni boleh jadi kalau orang tu jenis backing. Jenis backing empah pula jenis debe. Jenis backing bengih. Jenis debe pula, tak takut kat orang. Bila kena atas diri dia, orang salah kecek ke gapo ke, boleh jadi dia nak makan napak dia. Dia tak heran kat orang, muka orang debe. Nampak? Tapi Nabi kata orang debe ni, walaupun debe setara mana ke boleh jatuh, boleh perebuh orang, walaupun 3 orang sekali dia boleh perebuh, tapi itu tak debe lagi sebenarnya. Tak kuat lagi. Hak kuat tu dia boleh tahan diri dia. Boleh tahan diri dia daripada memaki ataupun memukul pada ketika marah. Pada ketika tak marah, sudah royak dah. Dia memukul, memaki pada ketika ia marah akan seorang yang lebih dhaif daripadanya. Dia nampak orang tu kecil lah. Bila orang ni dia nampak orang tu bahasa lemah pada dia. Bahasa itu pada dia. Kita kalau jenis kita orang panggil dah panah dah. Panah dah diri ni, naik dah panasan marah, nampak kecil-kecil dah, tak kira orang besar ke mana pun. Makan napa, makan nyepak lah. Lagu tu maksud dia.
Dia. Jadi tika itulah orang yang kuat sebenarnya orang yang menahan. Menahan diri dia daripada marah tu mari dah. Sebab marah tu bagi ada. Semua ada belaka. Atas diri wujud dah sifat marah tu. Mana kita boleh buat supaya kita nak buat hawa nafsu. Tak boleh nak buat hawa nafsu. Nah, gitu. Baiklah. Jadi dan bersembah seorang lelaki berdepan seorang lelaki berhadapan dengan Nabi. Seorang lelaki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, kata Nabi, jangan engkau marah. Dia nak suruh Nabi royak, Nabi ni nasihat sesuatu benda yang paling rekah. Paling apa ya Rasulullah, nasihat yang paling rekah sekali, yang paling sikit sekali nasihatnya. Aku nak pakai, aku nak ambil nama. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Sebabnya Nabi tengok orang ni jenis orang backing. Orang ni orang jenis backing, tak takut ke orang. Bila dia tanya satu soalan, satu nasihat daripada Nabi, maka Nabi pun jawab lalu. Muka Nabi nampak zahir batin orang. Tak sedut nipu, tak sedut susuk lah Nabi ni. Dia Allah Ta'ala beri satu mukjizat yang melihat ya, apa berlaku belakang pada orang. Apa yang berlaku daripada orang tu. Maka Nabi jawab gitu. Jangan engkau marah. Maka mengulang-ulang lagi. Laki-laki itu akan permintaannya. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya la taghdab. Jangan marah. Ni nak apa ni? Nak terima ni susah. Kalau kita jenis sifat pemarah, tidak jenis sifat orang yang penyabar. Bagi susah berlaku lah tu. Ni. Susah tak susah pun. Maka jadikan sifat yang bengi, sifat yang garang, sifat yang suka pemarah ni untuk apa? Untuk agama Allah. Supaya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar. Tak ada orang paling dalam ramai-ramai penduduk Mekah pada waktu tu. Sayyidina Umar orang paling packing sekali, paling debel sekali. Nampak? Paling bengih sekali. Apakah orang penduduk Mekah takut belaka dia. Bila dia masuk Islam, dia guna sifat dia tu. Dia guna sifat ke apa? Sifat tak takut ke orang. Sifat yang backing dia guna untuk Islam. Nampak? Gitu. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan pekerjaan. Yang pertama, jadi sifat kelakuan sifat marah ni, maka lazimkanlah hak ada marah pada kita. Yang pertamanya daripada keduanya memecahkan dia, nak pelihara ke marah kita ni. Nak jaga marah kita ni, bukan suruh hilang ke marah. Marah tu tetap ada. Cuma kita jaga molek. Tiada aku kendaki dengan memecahkan ayat menghilangkannya. Bukan kendaki sini maksud dia untuk hilangkan marah tu. Tak akan hilang marah, tak boleh nak hilang sifat tu.
Sebab tanah, air, api, angin ada unsur dia dah. Duduk kita. Nah. Kalau malaikatnya orang panggil cahaya je. Satu jenis je unsur yang dicipta Allah Ta'ala berupa cahaya. Manakala jin dan iblis ni hanya Allah Ta'ala cipta dengan sejenis, seunsur, iaitulah api. Api. Manakala kita ni maka pada Adam, maka manusia, Allah Ta'ala cipta dengan 4 unsur. Tanah, air, api, angin, 4 unsur. Jadi 4 unsur ni, tu nak ayatnya, tingginya manusia. Mulianya dia, hebatnya dia manusia ni. Kalau Allah Ta'ala suruh segala jenis malaikat, semua jenis malaikat dengan jin untuk sujud hormat kepada ciptaan aku ni, iaitulah Adam mula-mula. Sebab Adam daripada ni, daripada ciptaan ni. Maka patutlah kena sujud belaka. Tapi orang panggil iblis ni, hak dia daripada bakal jin ni, dia tak boleh sujud. Dia ingat kau besar dia. Dia kata aku daripada api, Adam ni daripada tanah je. Dia tak tahu, bukan setakat tanah, 3 perkara lagi. Tapi Allah Ta'ala tak ayat, tak buka. Ilmu ni tak buka semua. Cumanya dia perintah je. Supaya ikut taat perintah dia. Nampak? Gitu je. Tapi kalau dia tahulah, bakal dia sujud belaka lah. Kerana memang lebih pada dia, lebih pada makhluk ni, jin dan juga para malaikat. Sebab tu malaikat tu tunduk sujud kerana perintah Allah Ta'ala. Boleh ke kita bila dah jadi seorang manusia, kita ambil sekarang, kita ambil sifat api duduk kita. Sifat api duduk kita menyebabkan kita siapa mereka berasa agah, berasa agah, berasa kuat. Tu jadi itu tu. Sebab dia ambil pada sifat api. Kena ambil kat sifat tanah tak biar sejuk. Biar sejuk molek. Ambil sifat pada sifat sifat air biar jadi basah. Ambil kat pada sifat angin, dalam keadaan basah tu dia mudah kering. Ada belaka dah cuaca atas diri kita ni. Tapi hak api hak nampak sikit. Keadaan api nampak sikit. Sebab itulah nak redakan, memecahkan, maknanya nak redakan atas sifat kemarahan tu. Kata dia, dan sayu gia dan tiada sayu gia bahawa ia hilang, bahkan jika hilang ia nescaya wajib menghasilkannya. Maknanya tak akan hilang. Kenapa? Kerana asah dia tu ada dah. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Jadi alat marah ni, wujud marah ni jadi alat untuk apa? Ya kita boleh perang dengan kafir kerana menghina Islam. Nak menyekat agama Allah Ta'ala. Kita luahkan kemarahan tu. Siapa kau pekat, perlu perang lah. Nampak ala gitu. Dan menegur daripada segala kejahatan, dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan, dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Supaya anjing. Anjing awak buru. Awak buru anjing awak buru bukan 2 kaki, 3 kaki boh. Anjing awak buru nak sama tinggi dengan dada kita. Tu supaya juga awak jaga rumah, awak jaga kebun.
Bukan go 1,000 2,000. Nak sama dengan kereta putih. Nak rayak bui. Nyanyi. Boleh pera, tak ada masalah. Kau nak pera. Nah, untuk buat buru, untuk buat jaga rumah. Jangan buat tak buat supaya kucing, buat tak atas rumah. Sudah. Tapi ada cara-cara dia nya. Nah. Gitu. Dia jenis anjing ni kalau buat jaga kebun kau, buat jaga rumah kau, anak-anak cucu dia mari senyap dia. Bakok tapi kena orang tak kena. Tak duduk dia. Nampak? Allahu Rabbi. Dia kena orang, dia kena. Ya, tapi kalau salah-salah hak jenis gila lagu mana? Kita pergi jalan-jalan masa jenis itu hak terlepas ko, hak jenis naik minyak tekanlah kita, berat kita. Nah. Tapi ada ayat dia, ayat. Tak sendiri kita boleh koci dia. Nah, kita nak uji malam ni. Kerana sebut anjing ni. Ada ayat dia. Kita tengok kalau salah-salah jumpa tepi jalan ke gapo, nak mari tekan kereta punya bunyi tu. Nak tegak tu taring kat dengan weci. Dengan kekoh ke dia tu berisi. Kita nak buat kan dah. Kita wisalah lah. Wisalah dia. Salah ke anjing. Bukan ke anjing hok dia tekan kita tu. Kita wisalah ke anjing. Anjing ahli syurga. Ada anjing ahli syurga. Cerita ayat siapa dia anjing ke apa ahli syurga? Apa? Betul itu. Tu hanya ahli syurga, ashabul kahfi, penghuni syurga tu. Hak 7 orang, siapa ngani seko ataupun kata ulama riwayat lain, hak 8 orang. Siapa ngani seko jadi 9. Ngani itu nama dia Katmir. Semua pembuat ahli tu ashabul kahfi penghuni syurga belaka tu. Kita wisalah kepada penghuni syurga nak ayat bui. Nak supaya juga kita jumpa dengan sesama kita, ikhwan. Kita wisalah boleh jadi hak kita wisalah itu orang penghuni syurga, calon syurga. Maka dia jawab salam dia tu limpah pas kita lah. Kerana dia ahli syurga. Kita tak tahu dia ahli syurga, kodok ke. Nampak? Tu barakah tu. Orang salam. Jadi siapa perekat menata pun ahli syurga, kita wisalah dia. Untuk nak selamat kita. Nampak? Bila mari, tekan mari, kita duk kejut. Jangan kejut kita duk latah macam-macam jenis pula. Biar kita latah, kita ajar kalau kejut latah Allahu Akbar gitu. Banyak orang tina kalau kejut macam-macam dalam kain. Bagi jatuh dia kata. Macam-macam rutina. Kita kena latih. Kejut Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, Allah beri kekuatan. Jangan kejut tepi. Tepi. Tak jadi barang lagu tu. Biar kita kejut ni kita latih. Biar tubi Allah. Bila tubi Allah ni ada kekuatan. Tak, kita tak jadi panik. Tanya tu tekan. Allahu Akbar. Mula-mula. Tak, bila kita jadi maknanya linear sikit. Tak panik, barulah kita koci dia. Cara mana nak koci? Kita kepal tangan ni. Kita tak ibu jari dalam, kita kepal. Itu koci tu. Lepas tu, kita salah lah. Kerani. Wakatmi sallu alaih. Kita wisalah. Wakatmi sallu alaih. Kita wisalah. Lepas wisalah, di lidah kita naik langit. Kita koci. Dia mari tu dia senunduk lalu. Koci lalu mulut dia. Tak gerak apa. Dia main gitu lah. Nampak? Tu ilmu. Dah, boleh amal. Baca ke dia? Wakatmi sallu alaih. Muslimat kena ingat tu. Muslimat mudah dia ingat. Dia kata orang jantan ni hari ni esok tahu apa dah. Baca tu.
kita koci dia. Tutup guru hamba bui. Lepas pada tu kita pergi larilah. Jangan tak buka nak koci nyaya dia. Dia main tutup pas semua. Kita buka. Kita kosak, kita buka. Lepas pada dia tak boleh nak apa dah. Kita salah kepada anjing al-katmir. Tu cara dia. Allah Rabbi. Tak kira anjing sama mana pun. Supaya kau dengan ular. Ular tak siwi ular patut. Jumpa ular, kejut ular senduk mari. Ular tendung lebih tinggi pada kita. Misalnya. Kita wisalah ke Nabi Nuh. Tu je duduk. Dia tak akan patut. Allah Rabbi. Baik. Balik pada ni semula. Seperti mana anjing buruan. Dan hanya sahaja dikendaki dengan menghindarkan ataupun meredakan itu, mengajarnya sehingga mengikut ia akan akal dan akan syarak. Jadi nak redakan asah dia, marah tu kena ikut syarak, kena ikut agama. Pera dia, kita pera marah kita ni, tapi marah kita mengikut syarak, mengikut ajaran, ikut agama. Jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Hawa nafsu bunuh. Mengikut hawa nafsu tak boleh mengikut akal dan syarak. Dan diam ia dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Marah tak akan dia. Marah sendiri itu kita akan boleh mengawal. Kemarahan. Dan tiada menyalahi ia akan keduanya, seperti menurut oleh anjing perburuan akan pentah tuannya. Pentah sebenarnya perintah disebut pentah. Seperti menurut oleh anjing perburuan akan pentah tuannya. Dan yang demikian itu mungkin dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Mungkin ni mana jadikan dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Kena usaha, kena sungguh-sungguh lah. Dalam nak mengajar supaya anjing tadi bukan cara-cara sambil lewa je. Kita nak mengajar dia, nak suruh ikut kereta, suruh ikut biar dia reti. Nak boleh kau, sebab itulah anjing hak jenis boleh jaga rumah, boleh jaga kebun, boleh jadi buat buru. Hak diajar dah, dilatih dah. Terlatih dah dia. Anjing poleh tu hak apa ni? Hak cari hidadah. Dah orang mari ya, dah ada duk susuk mana pun, maka dia tekan lalu. Kenapa? Kerana dilatih untuk mencari rahsia tersembunyi jenayah dadah. Kalau bawa ke lain tak apa, bawa pistol. Pistol itu cara tengok gitu ya. Dadah je nak. Gitu. Dan iaitu membiasa akan lambat marah dan membiasakan akan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Jadi itu dia duduk. Jadi itulah boleh dalam ayat Allah, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afin wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan harta benda dia tika mana dia senang ataupun tika dia susah. Lepas tu wal kazimin, dan orang-orang yang menahan al-ghaiz kemarahan, orang yang tahan diri daripada marah. Wal 'afin, dan orang-orang yang memaafkan anin nas, terhadap manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itulah sangat-sangat kasih kepada orang-orang yang buat baik ni. Allah Rabbi, itulah
kesimpulan penamak kita. Allah sayang sangat, kasih sangat orang yang ada harta, dia banyak, dia buat apa ni, dia buat atas jalan Allah, dia infak, dia belanja. Lepas tu orang ni juga, orang ketika mana nak marah, dia boleh tahan diri terhadap manusia sesama dia. Dia orang yang suka jadi orang yang pemaaf. Tu orang pemaaf. Allahu Rabbi, inilah orang yang Allah Ta'ala beri petunjuk orang jenis lagu ni. Setakat itulah, insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat juga petunjuk daripada dia, kurniaan dia. Kurniaan dia, Allah jaga kemarahan yang ada pada kita. Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang pemaaf, orang yang bersabar. Bukan nafsu kita nak suruh jadi, biar tu dia sendiri dia ajar kita. Segala-galanya daripada dia. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.